So 115 tambahkan dengan 145, jawapannya ialah 260. So 100 soalan matematik sebelum awak SPM. So dekat sini kita ada soalan soalan yang ramai pelajar takut, iaitu soalan tentang garis dan sudut. Ini adalah asas tingkatan 1. Tapi ramai pelajar-pelajar even tingkatan 5 pun tak boleh jawab soalan ni. Tapi jangan risau, sefahami tolong. Dalam soalan ni ada dua basic yang awak perlu tahu. Basic yang pertama ialah jenis garisan kalaulah bentuk dia tu macam bentuk U macam ni. Bermaksud hasil tambah sudut yang dekat dalam tu, A tambah dengan B, A tambah dengan B, confirm mesti sama dengan 180. Bermaksud kalau kita nak tahu nilai A sama dengan berapa, then 180 tolak B, kita akan dapat nilai untuk A. Basic yang kedua ialah bila kita dah nampak bentuk yang macam ada dua huruf Z macam ni. Macam apabila dia selari, sudut dekat bahagian dalam, dekat sebelah sini dan sebelah sini, nilai dia akan sama. Dekat bahagian A dengan bahagian B, nilai dia akan sama. Okay, now, so mari kita gunakan basic-basic ni untuk jawab soalan ni. Untuk soalan ni, teknik dia lah awak perlu buat garisan maya awak sendiri. Garisan awak sendiri dekat tengah-tengah ni. Di mana garisan itu adalah selari dengan garisan-garisan yang lagi dua tu. So apa nak buat dekat sini? Kita akan kira sebahagian dengan sebahagian. Which is, kita akan kira bahagian atas, kemudian kita kira bahagian bawah. Dekat bahagian atas ni, kita nampak dia ada macam bentuk U. Sama macam basic yang telah kita pelajari tadi. So, ini bentuk dia lah bentuk macam bentuk U. Bermaksud, untuk dapatkan nilai kat sebahagian atas ni, kita akan ambil 180 tolakkan dengan 65. Jawapan dia ialah 115. Untuk bahagian atas, 115. Okay, and then yang kedua pula, kita ada dekat sini. Cuba tengok dekat bahagian bawah sini. Okay, ini 145 dan kita nampak bentuk dia macam huruf Z. Lain sikit lah, tapi betul bentuk Z. Kan, ni macam bentuk Z. So, bentuk Z ni memberitahu apa? 145 dekat sini sama dengan 145 dekat sini. Bermaksud, untuk cari satu pusingan dekat sini, 115 akan tambahkan dengan 145. So, 115 tambahkan dengan 145, jawapannya ialah 260. So, basically jawapan dia ialah C. Senang kan? Kalau faham, boleh komen dan sharekan video ni dengan kawan-kawan awak.